terus bertindak. Itu maknanya mereka memang tak nak kita rugi ataupun kita jadi mangsa. Tapi kalau dah bertahun-tahun, sampai beratus juta, yang bukan duit kita lah kan, maknanya orang lain campur-campur sikit-sikit, rugi, masih lagi menggunakan yang mencipta apps ni. Saya tak tahulah mencipta apa, saya cabarlah kamu pencipta ni. Kita tak nak guna. Kita berhak menolak sesuatu yang salah. Kita perlu pentingkan hak kita. Kalau tidak diberi, tidak dipertanggungjawabkan, kita letak kat situ, tapi tidak segeralah maknanya. Ni sampai bertahun-tahun, logik ke kat mana? Sesiapa pun kalau hak dia, betul tak? Tak ada orang, bukan saya je, semua orang. Walaupun duit dia RM10, tetap juga duit dia. Tak puas hati, betul? Jadi kita nak ke? Nak tanya, kita nak? Kita nak jika kita tak tahu. Tapi kalau kita tahu, kita nak. Kalau tak nak guna, tanya dulu. Mana vendor-vendor tu? Yang cipta apps tu. Yang cipta apps tu kan satu macam ni. Kalaulah pencipta tu sengaja ataupun terlupa, tak mungkin. Sebab kod tu, dia bukan macam mana? Sebiji pun, dia tak boleh. Dia memang tak akan